waktu tu keadaan Kak sihat lagi. ke? Sihat. Duk sihat lagi. Duk mengajar elok. Tak sakit lagi. Tak sakit lagi. Tiba-tiba mimpi. Satu hari mimpi. Tak cerita kat siapa. Mimpi Kat suami pun tak ular. cerita. Ular berekor hitam besar. Besar. Allah Akbar. Okey. Lepas tu ingat ke mainan tidur. Ingat ke tak kisah, mainan Tak tidur. cerita dekat mak, kat Ya. ayah, siapa pun tak kisah. Ya, ya. Tak kisah pun. Jadi lepas tu kita pun sihat waktu tu. Tak Mm. kisah, tak kisah. Happy je lah mimpi. Mimpi. Orang kata mainan tidur. Situ kan. Ya. Lepas tu 2016 tu dia jadi gatal. Wah, lepas mimpi tu jadi mula. Ni dah lama dah. Selepas beberapa lama, Tak sebulan, ingat 2 dah, bulan. pun dah lupa dah. Okey, lupa dah. 2016 tu dia jadi gatal. Okey, kata. Masa tu kuat lagi. Dia Gatal. jadi gatal. Okey. Lepas tu mata keluar. Wah. Ni rasa macam nak keluar balik tu yang takut tu. Oh. Mata dia Mata jadi nak keluar. dia keluar kan. Jadi kita pun tak tahu tu. Ha. Tak tahu kisah penyakit thyroid ni, tak tahu waktu tu. Oh, tak. Waktu tu kan. Ha. Lepas tu dia jadi tak larat. Tak larat. Yang gatal pun beli ubat gatal tak lega-lega juga. Tak lega-lega. Batuk satu lagi. Lepas tu dia kata kok tu lah sihat apa tu. Ya. Pi rata macam-macam lah masa tu. Pergi berubat lah. Ada orang kata Ikut orang. kau apa kan. Tak lega juga. Dah kali kawan-kawan kita pergi hospital lah. Pergi hospital kan cek thyroid. Thyroid duduk atas ni kan. Saya tak sebut tadi. Yalah banyak benda lagi nak sebut. Tapi dia duduk atas ni. Thyroid. Satu lagi myasthenia gravis. Ya? Myasthenia gravis. Myasthenia gravis. MG. Yang tu masalah thyroid dia ada ubat. Myasthenia gravis dia tak ada ubat. Jadi caranya dah thyroid tu myasthenia gravis ni autoimmune. Autoimmune. Dia serang balik. Ya. Dia penyakit autoimmune lah. Dia antibody dia tak kuat. Dia akan serang balik tuan tu. Betul. Itu. Yang tu. Jadi memang tak larat lah. Lain kali pergi hospital sebulan 4 kali dia dah tahu. Ya. Tahu. Iyalah betul. Tuang rejak, bukan tuang rejak mana. Kena sakit pergi hospital sampai Iyalah. sebulan 4 kali. Iyalah. Jadi buat neuro MRI, buat macam-macam semua lah. Memang neuro kata MG ya. Satu tu MG. Thyroid lain. Ni MG tu hak yang antibody tak kuat. Dia serang balik. MG. Myasthenia gravis. Apa? Myasthenia gravis. Kalau hospital dia panggil MG. MG, okey. Saya potong start dulu. Kebetulan beberapa hari yang lepas satu orang kakak mata dia keluar ni. Rupanya thyroid. Jadi lagu tu lah ni. Dia thyroid darah. Dia dah biasa kan. Satu thyroid kelenjar yang jadi kot ni kan. Yang bengkok tu. Ni thyroid darah. Darah dia tak bengkak kan. Dia tak bengkak tapi dia keluar je mata. Dia keluar. Dia sebelah je. Kak nampak dua belah tu. Hari tu lagi keluar. Tu. Dia bila kita pergi tu doktor tengok boleh tahu dah. Kami pergi mula bawa tu pergi sampai dia tak larat tu bawa pergi KMC. Masuk jumpa Datuk tu. Doktor tu dia tengok dia dah thyroid. Bila dia cek darah semua esok dapat tu sampai muka. Tu. Saya duk fikir lah. Bila tengok mata Kak bengkak merah ni, kebetulan abang handsome pula. Kan? Dia kahwin seorang lagi. Rupanya thyroid no. Sorry. Saya duk agak dah ni nampak Kak kejap genang di mata kan. Ini mesti stres ni. Stres suami kahwin seorang lagi ni. Orang handsome. Minta simpang. Silap saya orang tambah. Tak minta maaf. Sebab yang kakak baru ni memang ngeri. Mata lagi keluar. Thyroid. Berdarah dia memang macam tu. Kita tengok orang thyroid macam tu. Sebab sebenarnya saya tak nak tengok. Tak pernah. Thyroid biasa aja bengkak. Ada kelenjar. Kelenjar dia panggil. Lah ni pasal pala ni banyak thyroid darah pula dah. Tak tahu tu dia tengok. Macam di kampung kita pun ada seorang tu pun dia thyroid darah juga. Thyroid darah ya? Sudahlah kita.
Dia ni keluar pergi mata ni risau. Kan? Nampak Kak macam stres. Sekarang ni dia dah kat high tu dah okey. Nanti saya tahu bapak tu okey. Okey.